tentang keadaan Tun, sama ada Tun ni sedar ke tak sedar, apa dah jadi dengan Tun. Ada jugalah yang dalam uh, sungguh-sungguh buat posting kata apa, doktor suruh Tun untuk ditidurkan, keluarga terpaksa berdoa untuk keselamatan beliau dan sebagainya. Kepada rakyat Malaysia, kita ni diajar untuk mempunyai adab, kita ni diajar untuk mempunyai moral, dan kita ni diajar untuk menghormati keadaan sekeliling. Pernah tak korang terfikir kalau satu hari nanti mak ayah korang berada dalam situasi yang sama, apa yang korang akan buat? Kalau orang menyebarkan berita-berita palsu, fitnah dan tidak betul sebegini. So saya mengajak semua orang untuk mengikuti perkembangan terkini secara rasmi yang kita akan bekalkan dari masa ke semasa dari pejabat Tun Dr. Mahathir ataupun daripada keluarga Tun Dr. Mahathir sendiri. So seperti mana kita telah sedia maklum daripada semalam secara rasmi, dan hari ini kita pun dengar sendiri daripada mulut Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, anak kepada Tun Mahathir, bahawa ayah beliau sekarang berada di IJN di dalam pemantauan melalui rawatan, sedang dijaga oleh ramai doktor-doktor yang pakar, dan dari masa ke semasa kita akan update. Yang kita pun tahu Tun Dr. Mahathir dalam keadaan sedar dan sedang melalui beberapa prosedur dan juga siri rawatan di IJN. Ada juga yang tanya soalan, jatuh tapi kenapa hantar ke IJN? Tuan-tuan dan puan-puan, IJN ni walaupun dia dikenali sebagai Institut Jantung Negara, National Heart Institute, tetapi di dalamnya ada juga pakar-pakar dalam bidang-bidang lain, doktor-doktor pakar dalam bidang-bidang lain. Pertama. Kedua, Tun Dr. Mahathir ni dia bekas Perdana Menteri 2 kali. Maka setiap kali dia demam biasa ke, dia tak sihat ke, dia kurang sihat ke, perlu buat rawatan ke, memang dia akan ke IJN. Sebab Tun is a heart patient. Itu bahasa mudah aja untuk kita faham. So, lagi sekali, hentikan spekulasi, hentikan tomahan, hentikan macam-macam cerita, kononnya dah ditidurkan dan sebagainya. Kita ni rakyat Malaysia. Kita diajar untuk ada adab, kita diajar untuk menghormati, dan kita juga diajar untuk menghormati perasaan orang lain, terutamanya mereka yang hampir seperti mana kita tahu keluarga Tun Dr. Mahathir sendiri. So akhirnya recap, 7 Januari hari Rabu, dah dengar daripada Datuk Seri Mukhlis tadi, kita akan viralkan juga video ini. So dari masa ke semasa kita akan update perkembangan terkini Tun Dr. Mahathir. Kita difahamkan beliau masih berada di IJN dan melalui beberapa siri rawatan dan prosedur sebelum insya-Allah beliau kembali bertugas dan kembali bertugas seperti biasa. So kepada mereka yang mendoakan dan memberi kata-kata yang baik, terima kasih. Tapi saya rasa kata-kata yang baik itu kita minta supaya semua, yang paling penting doakanlah, sebab semuanya datang daripada Allah dan semuanya satu hari nanti akan kembali kepada Allah. So insyaAllah dari masa ke semasa kita nak update. Okay, nak tanya satu, macam mana dengan kes Tun 13 bulan nanti? Tunda ke macam mana? Kita dah pun perolehi arahan daripada Tun Dr. Mahathir dan pejabat Tun Dr. Mahathir untuk memohon penangguhan. Saya dah pun berhubung dengan peguam bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka pun sedia maklum. So kita akan hantar surat pada mahkamah dan kita akan mohon supaya kes itu tidak berjalan buat sementara waktu, kerana mustahil untuk Tun keluar daripada hospital dalam jangka seminggu dua ini untuk menghadiri perbicaraan. So kita dah berbincang, kita dah ada pemakluman daripada pejabat Tun, daripada Tun sendiri. Kita dah pun berhubung secara telefon dengan peguam bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan menulis kepada mahkamah dan insyaAllah kita akan menangguhkan buat sementara waktu kes tersebut. Tangguh saja, tapi setakat ni belum ada apa-apa jawapan daripada mahkamah sebab kita akan menulis. Okey, baik. Okey je? Lagi? Okey. Itu je. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Share lagi ya, terima kasih.